Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepakaran kami membantu golongan yang ingin berhenti ketum, koroy dan dadah. InsyaAllah siapa nak kami bantu, InsyaAllah kami dapat membantu. Ini isu yang semalam, InsyaAllah seramai 87 peserta yang telah pulih, Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi ini perkongsian mereka lah. Siapa nak kami bantu, siapa nak pulih ketum dalam keadaan cepat dan selamat, boleh sertai kami. Alhamdulillah kita dapat feedback yang amat baik, amat terharu. InsyaAllah di mana ada kemahuan, di situ ada jalan, InsyaAllah. Ini semalam, dan ramai lagi yang berkongsi tentang boleh ketum dalam keadaan tanpa sakit badan, sakit urat dan sebagainya. Okey, terima kasih sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.